Yang performance enjin dah tak power, minyak dah jadi kuat tu, kau boleh je cuba guna mesin ni untuk buat detox. Fungsi mesin ni pula nak membersihkan karbon dalam piston tu. Macam kereta ni, untuk mileage dia dah 186,000 kilometer. Nak buat semua tu, kena ada benda ni. Function dia ni pula, dia akan kembangkan balik kerak-kerak dalam piston tu. Inilah rupa piston tu sebelum buat detox. Tuangkan rempah-rempah tu dalam ni dulu. Nampak tak tu? Sekarang ni kau nampak bersih je kan? Kau tunggu kejap lagi. Hos ni jangan tak pasang pula. Rempah-rempah tu akan lalu kat kawasan ni. Dah tak payah tunggu lama-lama, tinggal tekan je button auto ni. Biar mesin ni yang buat kerja. Dia akan sedut, dia akan tembak. Dia akan sedut, dia akan tembak. Kau tengok warna pun dah berubah. Macam ini, biar je. Nanti dia dah siap, pandailah mesin ni jerit. Yang pasti lepas kau buat benda ni semua, responnya lagi padu. Ilmu dah dapat. Kau share video ni bagi ramai lagi tahu.